Tapi saya tolong pun masa tepi jalan tu je. Rupa-rupanya pakcik tu terang balik dekat si Abang Murad bahawasanya yang si Abang Murad ni terkena badi. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Notes. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram. Dua cerita yang dikongsikan oleh Abang Murad. Abang Murad ni berasal daripada Kedah. Kedua-dua cerita ni berlaku pada tahun yang sama, pada tahun 2007. Cerita yang pertama ni berlaku pada awal tahun 2007. Memang Abang Murad tak dapat lupakan cerita ni. Punca dia apa? Sebab Abang Murad, dia dapat pertama kalinya untuk pergi ke interview kerja. Masa dia dapat panggilan kerja tersebut tu, waktu tu tengah hari. Jadi, keesokan hari tu nak kena pergi interview lah. Abang Murad ni pun kelang kabut lah. Kelang kabut pasal apa? Dia duk carilah pakaian yang kemas-kemas. Lepas tu, pakaian tu tak ada masalah. Baju ke, seluar ke, kasut ke, tak ada masalah. Cuma satu je masalah, iaitu rambut si Abang Murad. Jadi Abang Murad, bila dia tengok rambut dia kan tak berapa nak kemas sangat, Abang Murad ni dia bercadang macam mana tau. Aku ingat dalam pukul 7.30 tak lagi aku nak pergi lah potong rambut. Bila 7.30 malam tu, Abang Murad ni dia bertolak lah daripada rumah dia pergi ke kedai gunting rambut. Dari rumah si Abang Murad nak pergi ke pekan dekat kawasan kedai gunting rambut tu memanglah tak jauh. Dia ni bawa motor tau. Lepas dah sampai dekat kedai gunting rambut tu, dah potong, dah rapi, dah smart dan sebagainya, nak jadikan cerita masa Abang Murad ni nak balik ke arah simpang di kawasan rumah dia tu, ada pula roadblock. Dia waktu tu memang tak ada lesen tau. Nak tak nak, Abang Murad ni terpaksa lah pusing jauh nak balik ke kampung dia. Kata Abang Murad, bila dia ikut jalan yang jauh tu, dia terpaksa kena rentas 3 kampung barulah masuk ke kampung dia. Nak jadikan cerita, masa di kampung yang kedua, Abang Murad, dia masa tu duk bawa motor. Di salah satu kawasan yang Abang Murad lalu tu, kiri kanan penuh dengan sawah lah. Di bahagian depan itu ada sebiji motor. Kira macam mana tau, motor Abang Murad dengan motor yang bahagian depan tu, mereka ni macam berselisih. Masa tu Abang Murad ni dia bawa motor memang slow je. Dan motor di bahagian depan tu pun sama juga, bawa slow je. Bila dah berselisih, Abang Murad nampak memang jelas lah ada orang dia bawa motor tapi tak ada kepala. Bila Abang Murad duk tengah bawa motor tu, bila orang tu dah lepas daripada berselisih dengan si Abang Murad ni, Abang Murad ni boleh pula sempat dia pergi tengok ke arah belakang. Tiba-tiba bila Abang Murad pandang je ke depan, Abang Murad ni dia terjunam dekat tepi sawah. Abang Murad ni apa lagi, dia pensal lah. Keesokan pagi tu, bila Abang Murad ni dia buka je mata, dia tengok-tengok diri dia tu ada dekat atas katil wat. Lepas tu dikelilingi lah oleh keluarga si Abang Murad. Dan juga ada orang yang mai tolong Abang Murad ni pergi hantar ke hospital. Motor Abang Murad tak ada apa masalah sangat lah. Cuma cover set tu adalah macam pecah-pecah sikit. Kalau Abang Murad ni pula, dia ni ada retak lah dekat bahagian lengan dia tu. Orang yang mai tolong si Abang Murad hantar sampai ke hospital tu, dia duk tanyalah macam mana boleh berlaku sampai hang masuk dalam tepi sawah tu. Mula-mula si Abang Murad ni dia jadi berat tau dengan pemikiran dia. Yalah bukan pasal apa, dia dah tercengang tiba-tiba duk ada dekat hospital dengan pakaian-pakaian orang pesakit lah. Selang berapa puluh minit kemudian, barulah ingatan si Abang Murad ni mula kembali proses. Jadi Abang Murad ni dia cerita balik lah. Dia jumpa penunggang motor tak ada kepala. Dia cerita macam tu lah. Orang yang datang tolong si Abang Murad tu, dia kata balik dekat si Abang Murad dengan keluarga si Abang Murad ni, dekat tempat hang lalu tu memang keras sikit. Bukan kata hang je, ramai orang jumpa. Disebabkan penemuan Abang Murad dan juga penunggang motor tak ada kepala tu, jadi Abang Murad ni dia fikir macam mana, aduh, disebabkan aku jumpa benda ni lah, pasal tu lah aku tak dapat interview ni. Kalau tak confirm aku dapat kerja dah.
Setelah kejadian yang Abang Murad alami di kawasan kiri kanan penuh dengan sawah tu, lepas pada tu dia dah tak berani dah lalu di kawasan tersebut tu. Okey, cerita yang kedua ni pula, masa tu berlaku di tahun yang sama, cuma dalam bulan 10 seingat Abang Murad lah. Masa tu Abang Murad ni dia kerja dekat kilang tau. Masa nak balik daripada kilang tersebut tu, dalam perjalanan Abang Murad ni, dekat depan Abang Murad ada orang tua tu dia dah buat motor lah. Nak jadikan cerita, ada sebiji trailer ni lalu, bukan main laju, sampai orang kata apa, angin trailer ni boleh rasa sangat lah. Macam orang muda-muda dah confirm boleh balancing lagi dekat atas jalan bila terkena angin trailer. Orang tua di depan Abang Murad ni, dia ni lost control tau. Bila lost control, dia terbabas dekat tepi jalan. Yang si Abang Murad ni pun berhenti. Bila berhenti tu, ada lah lagi orang-orang lain, ada yang kereta pun main berhenti tepi jalan. Pakcik ni, masa dalam kemalangan tersebut tu, motor tak ada apa masalah. Pakcik tu pula, dia hanya cuma luka ringan saja. Di tempat kejadian tu jugalah dia meninggal dunia. Hak kereta berhenti tu, bawalah pakcik ni pergi sampai ke hospital. Macam Abang Murad ni, dia terus balik dah. Macam Abang Murad ni, setiap kali kalau dia balik daripada tempat kerja dah, dia tak terus balik rumah tau. Dia pergi lepak dengan kawan dia dekat dalam warung kampung dia tu. Lepas dah lepak dekat warung tu, dalam pukul 9 malam, Abang Murad ni baliklah ke rumah dia. Masa sampai di halaman rumah dia tu, Abang Murad ternampak pakcik yang dia tolong masa petang baru balik kerja tadi tu, duk ada elok je di halaman rumah si Abang Murad ni. Abang Murad mula-mula duk fikir, lati apa benda aku nampak ni. Lepas tu Abang Murad ni dia gosok mata dia. Bila dia tergosok mata dia, tahu-tahu orang tua tu dah tak ada dah. Mula-mula Abang Murad ni dia anggap mungkin ni mainan perasaan dia lah kot. Lepas Abang Murad ni parking motor, teruslah masuklah rumah. Masa masuklah rumah tu, Abang Murad ni dia tak mandi lagi tau waktu tu. Bila buka je pintu bilik si Abang Murad ni, orang tua tu duk ada tepi katil. Abang Murad ketika tu lutut dah longgak ni. Lepas tu Abang Murad ni dia bercakap dengan pakcik tu, "Pakcik, saya dah tolong dah pakcik, saya tak buat apa-apa pun kat pakcik." Masa yang si Abang Murad bercakap sedemikian rupa tu, orang tua kepada si Abang Murad ni duk tengah ada tu dekat ruang tamu tu. Bapak Abang Murad ni dia pergi tengok ke dalam bilik tu. Lepas tu, bila bapak kepada si Abang Murad ni keluar daripada bilik, tanyalah dekat si Abang Murad, "Ni Murad, hang ni cakap dengan siapa ni?" "Tak pak, tu ada pakcik tu tadi petang cik tolong dia." "Tak ada siapa, hang ni gila ke apa? Kau hang ada balik isap benda bukan-bukan ke?" Pak kepada si Abang Murad duk syak macam tu lah. Lepas tu kata si Abang Murad, "Tak pak, tu duk tengah elok lagi, duk ada tu." Bapak kepada si Abang Murad ni dah mula rasa tak sedap hati dah. Jadi bapak kepada si Abang Murad ni beritahu dekat mak si Abang Murad ni, "Ni abang nak pergi panggil kawan abang Sat." Kawan bapak si Abang Murad ni rumah memang tak jauh mana pun, masih dalam satu kampung tu. Nak jadikan cerita, tak sampailah berapa belas minit kemudian, ayah dan juga kawan ayah ni pun masuklah ke dalam rumah. Yang si Abang Murad ni dah rasa macam seram sejuk ni, berpeluk habis dia punya tubuh badan dia. Kawan ayah ni panggil lah si Abang Murad ni, "Dah, amai duduk depan aku." Lepas tu kawan ayah ni tanyalah dekat si Abang Murad ni, "Ni apa yang nampak? Ni pakcik tu, ada pakcik tu, tadi petang tadi saya tolong dia." Lepas tu kawan ayah ni tanya balik dekat si Abang Murad, "Hang tolong apa tadi dekat orang tua tu?" "Tadi ada tadi, dia jatuh dekat tepi jalan tadi, terkena angin trailer tadi." Bila tengok dekat bahagian baju si Abang Murad yang sedang dia pakai tu, adalah macam setumpuk dua lah, nampak macam darah kan. Kawan ayah ni bagi tahu dekat si Abang Murad, "Lah ni, hang pergi mandi. Lepas tu pakaian dengan seluar hang ni hang pergi rendam dulu. Lepas hang mandi nanti, hang pergi pakai baju seluar ke apa ke, lepas tu hang mai jumpa aku." Jadi Abang Murad ni pun masa nak mandi tu, mak kepada si Abang Murad ni lah bawa sampai ke bilik ayak. Masa bila dah masuk dalam bilik ayak tu,
Abang Murad seorang diri dia sajalah kan. Pandai-pandai lah dia nak urus diri dia. Lepas Abang Murad ni dah mandi, dah masuk dalam bilik dia, pakai baju, pakai seluar dan segalanya. Lepas tu Abang Murad ni keluar, jumpa lah kawan ayah ni. Kawan ayah ni minta dekat mak kepada si Abang Murad ni lah. Ni sediakan aku ayak kosong 1 jam. Tak sampai berapa minit kemudian, mak ni pun pergilah ke ruang tamu, bagilah ayak 1 jam tu. Pakcik tu dia cuma baca Yasin je. Lepas tu dia hembus dekat dalam ayak tersebut tu. Lepas tu dia suruh Abang Murad ni minum ayak Yasin tersebut tu. Lepas minum je ayak Yasin tu, alhamdulillah Abang Murad ni dia rasa bertenaga balik dah. Masa hang tolong pakcik tadi tu, masa hang duk cerita kat aku tadi tu kan, hang duk teringat dia lagi Abang Murad ni pun dia kata, ya pakcik saya duk teringat lah, tapi saya tolong pun masa tepi jalan tu je. Rupa-rupanya pakcik tu terang balik dekat si Abang Murad bahawasanya yang si Abang Murad ni terkena badi. Dan alhamdulillahnya, benda yang berlaku pasal Abang Murad terkena badi ni tak ada lah melanjut sampai ke esok lusa tu, tak ada lah. Dia kejadian pun masa malam tu je. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Kalau hampa nak share kisah seram hampa ataupun kisah misteri hampa, hampa boleh tekan di ruangan description aku ni. Ada link Instagram dan juga ada link WhatsApp. Dan jangan lupa tekan like. Hampa juga boleh komen sekiranya penyampaian aku ni ada kekurangan ke, ataupun hampa nak komen apa-apa pun boleh. Dan jangan lupa hampa tolonglah share dekat kawan-kawan hampa. Yang paling penting tekan subscribe, tekan juga bell notification. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.